Okey lemah. LT lemah. Untuk apa sebenarnya kan? Untuk apa? Tengok je macam semalam. Okey, ini F4. Tengok macam semalam. F4 semalam. F4 semalam, DS5. DS5 and then market hari ni. Maksudnya adalah F4 ataupun market semalam tu kan, dia ada hint dia tau untuk market hari ni. Jadi kena pandailah baca. Tak semua candle-candle yang ada ini dia ada semua masuk sebenarnya. Banyak kan, kalau nak cerita satu-satu tu banyak, tapi itulah kegunaan dia. Market semalam, market hari ni datang, alamak, sangkut dekat sini. Apa yang saya nak cerita kat sini adalah F4 untuk esok, F4 hari ni untuk besok. Tapi macam biasalah, tengoklah F1 dan F2 untuk market esok. Nak bergerak jauh ke, tak ke, nak buy ke, nak sell ke. Tapi hari ni market dah bagi hint awal.